Tindakan seorang penghantar makanan sambilan merempuh anggota polis ketika sekatan Jalan Raya SJR Isnin lalu mengundang padah apabila didenda RM3,000 oleh Mahkamah Magistrate Klang hari ini. Magistrate Siti Zubaidah Mahad menjatuhi hukuman itu selepas tertuduh Muhammad Irfan Jasman, 19 tahun mengaku bersalah atas pertuduhan dihadapinya. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 3 bulan sekiranya gagal membayar denda itu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Irfan didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada seorang anggota polis iaitu Korporal Ahmad Faiz Mat Jusoh semasa melaksanakan tugasnya di Jalan Persiaran Raja Muda Musa di Klang kira-kira pukul 1 pagi pada 27 April lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 332 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Magistrate A. Kartiyayini membenarkan jaminan RM4,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan 11 Jun depan bagi laporan sosial. Kosmos semalam melaporkan seorang korporal polis berusia 39 tahun cedera di kepala dan muka selepas dirempuh motosikal di tunggang tertuduh yang cuba melarikan diri ketika SJR. Tindakan agresif itu berpunca daripada suspek yang tidak memiliki lesen memandu.